Untuk ke UFuture, klik di sini. Sebelum itu, anda boleh melihat notis pemberitahuan tentang pendaftaran kursus pelajar UiTM di sini. Klik Login. Klik Student dan masukkan student ID serta password. Kemudian klik Login. Pastikan anda telah melengkapkan saring C harian. Jika tidak, klik di sini untuk melengkapkan saring C. Isi borang deklarasi. Ini adalah halaman utama UFuture ataupun dashboard. Untuk pengetahuan anda, UFuture berada di bawah penyelenggaraan atau under maintenance pada pukul 12 pagi sehingga 3 pagi. Sekiranya anda bercadang untuk menjawab test, sila elakkan menjawab pada waktu ini. Seterusnya, kita lihat di bahagian My Course. Baiklah, di sini anda akan lihat senarai kod khusus pada semester semasa. Jika anda ingin lihat dalam bentuk drop down, anda boleh tekan di bahagian atas ini. Kemudian anda boleh pilih mana-mana subjek atau kod khusus yang anda ingin lihat. Contohnya, saya klik pada kod subjek ini. Di sini saya boleh tengok course summary. Kemudian terdapat announcement yang mana anda boleh lihat di sini jika terdapat announcement. Seterusnya, course content. Di sini anda boleh download sebarang nota yang diupload oleh lecturer. Seterusnya, content assessment. Content assessment terbahagi kepada dua, iaitu assessment dan juga assignment. Bagi assessment, di sini adalah tempat anda menjawab online quiz ataupun online test. Seterusnya, di bahagian assignment, di sini adalah tempat anda menghantar assignment. Seterusnya adalah online classes. Untuk masuk ke online class, anda boleh klik pada live link yang telah diupload oleh lecturer anda. Sebelum itu, jangan lupa untuk tanda class attendance sebelum masuk ke kelas. Seterusnya, klik SUFO untuk menjawab student feedback online. Sila pastikan anda menjawab SUFO dalam tempoh yang ditetapkan kerana kegagalan melengkapkan SUFO dalam waktu yang ditetapkan akan menyebabkan anda tidak dapat melihat keputusan peperiksaan. Untuk menjawab kemahiran insaniah feedback online, klik KIFO. Seterusnya, klik di sini untuk menjawab entrance or exit survey dalam tempoh masa yang ditetapkan. Jika terdapat sebarang masalah atau soalan berkaitan UFuture, anda boleh chat dengan pegawai yang bertugas di sini.
Semoga video ini akan memudahkan anda untuk mengakses UiTM Student Portal ini. Selamat mencuba!